Nampak tu berhenti tanya dia nak apa. Nak apa? Puasa dah kan dia tanya dah. Esok beli tabak abang. Dia apa? Dia jadi musik dah. Dia tak jadi. Dia tempat lu ni kahak ni mau minta tabak ke aku. Kan? Cerita daripada iblis biasa duduk di rumah apa dia imam tasawuf. Kita kalau usuluddin imam tasawuf, imam usuluddin kita 2 orang. Imam Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi. Imam fiqh kita 4 orang. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Imam tasawuf 2 orang. Imam Ghazali dengan Syekh apa? Apa dia? Syekh Junaid Al-Baghdad. Jadi Syekh Junaid Al-Baghdad ni dia imam tasawuf. Jadi satu hari iblis ni cari jalan tak boleh nak rasuk dia. Lari iblis merupa pergi jadi khadam. Kata wahai tuan, saya minta kerja. Jadi orang gaji. Boleh? Mai duk. 2 tahun iblis duduk rumah dia. Buat kerja macam-macam. Iblis tunggu pula. Waktu dia leka iblis nak rasuk. 2 tahun iblis tunggu. Lahir iblis kata apa? Cukup 2 tahun. Wahai Syekh, hari ni aku nak perkenalkan diri aku. Siapa dia? Aku tahu lama dah. Dia dah. Tahu kata aku siapa? Hang iblis. Lah. Jadi tuan tahulah saya tu iblis. Dia dah 2 tahun. Aku tahu saya nak pernah hang, nak pernah orang hang. Jadi hang buat rumah kerja rumah aku. Dia tak pindah masih apa Imam Junaid. Nampak? 2 tahun iblis hidup rumah dia. Tak boleh buat apa. Nampak? Iblis macam muih tu kata hantu ni kalau jumpa nampak tu. Pulut sekaya kan ni. No, pulut sekaya kan. Tanya dia gitu. Jumpa hantu berhenti tanya pulut sekaya makan lagi. No. Hantar pergi rumah Cik Mat nak kai lidah dia. No. Nak tahu ilmu tu nanti ikut saya. Kita duduk seorang 100 meter. Nah. Nunjuk air tahu lah ikut seorang 100 meter nah. Jangan lari tau. No. Dia nak boleh no. Seorang 100 kita duduk. No. Ngaci lari. No. Stem rokok saja. No, boleh no. Kita try. Ngaci cucuk kat dia kali. Cucuk kat dia kali. Jangan dia main kali. Tapi kita pegang dululah. Ada cara dia insya-Allah saya nak latih jiwa. No. Siapa mengaji ilmu syarak satu hari dia akan main sendiri jiwa. Jiwa jantan dia main sendiri. Dia ada pandang ya. Semua ni fana, dia pun fana, aku pun fana. Nyawa dia, roh dia dengan tangan Allah, aku dengan Allah. Tak ada apa. Mati dia keputusan Allah, mati ku keputusan Allah. Betul tak? Takut apa? Sama dengan kita. Dia dengan kita pada dia tu masalah. Dia masalah tak? Siapa kita? Dia kan mukhalafah. Selagi dia tak mukhalafah kita jangan takut. No, soal sakit pinggang lain. Tuan-tuan dia. Betul tak? Tu duduk rumah sakit pinggang. No, baik sambung baik. Tahu nak kita? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala qala. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Bermula makna hukum itu ialah apa? Keputusan. Ingat saya pernah abang tu. Saya tanya hukum pada hakim pada. Hakim pada. Beza tak hakim dengan hukum? Ada 3 lah. Hakim, hukum, hukuman. Ambil kamu kaedah. Ambil apa? Ini dia panggil apa? Apa dia ilmu saraf? Hukuman. Hakim, hukum, hukuman. No. Apa maksud hakim? Yang menghukum. Apa dengan makna apa? Fa'il. Apa maksud hakim? Yang menghukum. Makna apa? Fa'il. Kalau kata-kata dalam hukum dunia dia panggil apa? Qadhi. Tok Qadhi itulah hakim. Lah ni Tok Qadhi kerja kat nikah orang. Zaman dulu Tok Qadhi sebagai apa? Hakim. Ya. Hakim tu yang menghukum. Kan? Magistrate orang panggil tu.
Ya, hakim, hukum, hukuman. Baik. Faham dah mana hakim no? Mana fa'il, yang menghukum. Yang kedua hukum. Hakim fa'il no? Ya. Hukum dengan mana apa? Fi'il. Fi'il dengan mana apa? Perbuatan, kelakuan. Hakim dia fa'il tadi kan? Hakim fa'il, hukum fi'il. Hukuman maf'ul. Fa'il, fi'il, maf'ul. Apa dia hakim yang menghukum. Fa'il. Hukum fi'il, perbuatan. Hukuman apa dia? Hukuman keputusan. Hukuman keputusan. Dengan makna apa? Maf'ul. Ya, keputusan bagi hukum. Pandai pula, alim pula ni musarah ni. Dia tu fa'il, fi'il, maf'ul. Hakim, hukum, hukuman. Hukum ni fa'il kan? Hukum ni hukum fi'il. Hukum fi'il. Perbuatan, kelakuan. No. Dapat tu. Itu kita telah jatuh hukum. Telah itu hukum tu pada. Hukuman tu. Jatuh. Hukum pun tak ada hukuman. Kan. Putus pun tak ada keputusan. Jadi hukum tu makna fi'il. Fi'il makna apa? Putus. Fi'il makna apa? Putus. Kan. Hukuman mana apa? Keputusan. Putus apa? Tak ada keputusan. Dapat tu. Maka ni boleh kita boleh baca. Faham tu tu. Tak? Tak tahu lagi tak tahu duk petak mana. Dia kata bermula makna hukum itu ialah keputusan. Hak ni sebab apa dia kata betul musuhnya tu? Dia ambil jalan tasamuh mudah-mudah. Kena jawab betul. Ni kata tadi yang kata hukum tu putus. Ni hukum tu mana keputusan? Tak. Musonih tahu tapi dia ambil jalan apa? Tasamuh. Baca bagi mudah. Nah. Atas jalan tasamuh. Bermula makna hukum itu ialah keputusan dan makna syarak itu ialah undang-undang. Dan makna syarak itu ialah undang-undang fiqh. Maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang, dan keputusan undang-undang itu 5 perkara. Baca ibarat dia tu. Kalau nak berbit sebut tulis tu. Tu ibarat dia pergi. Maka makna hukum syarak itu ialah apa? Keputusan undang-undang. Kan? Tahu dah. Keputusan undang-undang tu adalah 5 perkara. Tu cara ibarat. Apa dia ibarat? Cara percakapan. Arab kata ibarat, kita kata apa? Percakapan. Apa dia 5 perkara tu Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima harus. Sunat, haram, makruh, harus.